Seorang ibu tunggal tetap berharap bayinya yang menderita penyakit hidrosefalus iaitu lebihan cecair dalam kepala sejak dilahirkan dapat membesar dengan sempurna seperti kanak-kanak lain. Nur Syahira Mat Nasir 34 tahun berkata, anak bongsunya Nur Imani Salsabila Muhammad Ismadi Adli yang kini berusia 69 hari memerlukan pemantauan rapi serta rawatan berkala di hospital bagi memastikan tahap kesihatannya dalam keadaan baik. Katanya penyakit lebihan cecair yang dihidapi menyebabkan kepala anaknya semakin membesar dan kini mencapai 56 cm berbanding 45 cm ketika dilahirkan. Nur Syahira yang ditemui di rumah neneknya di Kampung Pahi berkata, anaknya mula dikesan mengalami masalah kesihatan ketika kandungan berusia 30 minggu dan doktor pakar di Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Krai mengesahkan bayi yang bakal dilahirkan mengalami kecacatan iaitu keadaan kepala yang besar akibat lebihan cecair. Terdahulu Pengerusi Cempaka Merah Asnaf Society, Cik Nur Hayati Muhammad menyampaikan wang zakat dan barang keperluan asas bagi mengurangkan beban yang ditanggung keluarga berkenaan. Tambah Nur Syahira, kos untuk menjaga Imani saja mencecah hampir RM2,000 sebulan termasuk keperluan susu khas dan lampin pakai buang.